tengah-tengah bandar. Siapa sangka dekat sini ada kilang macis. Kilang gesek Kelantan kata. Kilang ni pula lama dah. 1933 tahun dah. Kilang lama dah. Jadi siapa tak kenal gesek tu, mari kita tunjukkan gesek. Okey, sekarang ni pedale kilang. Foto kilang match kita tengok lagu mana dah. Bosan dia lagu mana. Baga lama ni, baga keren ni. Si mana? Kiranya, ini lama. Kuat ni. Takut dah kan. Belok-belok. Dia suka betul-betul. Kalau orang baru kat sini halus kita dia tak ada apa lagi betul. Sebab lo ni generasi lo ni tak ada. Orang nampak muka tu. Banyak orang muda kenal ambil motor go ni. Tapi mak kita setia. Duduk satu tempat. Baik hemat dekat kilang macis ni. Selama 40 tahun. Nenek sangat menajubkan. Macam-macam dia tipu. Bukan kenal dah. Nak tidur kilang macis ni dah. Nenek tutup tak sana. Apa tarung nyamuk? Tarung nyamuk. Salam. Tanya buat apa ni? Saya ni untuk buat buku apa ni? Buku kotak dalam ni? Kotak kat ada isi tu ke? Kotak kosong. Kotak kosong? Maksud pakai saya kat bulan ni. Kat 30 lama tu? 40 tahun? Lama tu. 40 tahun setia yang bekerja di sini.